من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3. Muka surat 3, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 4 tanda beragama. Menyempurnakan janji, iaitu menyempurnakan janji, mengerjakan segala yang disuruh, zahir dan batin. Keempat, ketiadaan melampaui sakatan. Ketiadaan melampaui sakatan, iaitu melampaui sakatan, meninggalkan segala yang dilarang. Tadi menyempurnakan janji, iaitu kembali kepada menyempurnakan janji. Apa dia menyempurnakan janji? Mengerjakan segala yang disuruh. Keempat, ketiadaan melampaui sakatan. Ketiadaan melampaui sakatan, iaitu ketiadaan melampaui sakatan, meninggalkan segala yang dilarang, zahir dan batin. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ni comel di awal tu cerita bab agama. Apa dia agama? Agama ni lah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Dan memang orang nak ke agama. Orang nak ke agama. Sehingga kan kalau orang yang nampak tak ada rupa agama, kita kata kamu ni buang agama, dia tak mengaku, dia marah kata gitu. Dia kata dia beragama lah kodok dia, tapi mana agama nak belaka. Sebab agama lah selamat dunia dan akhirah. Apa dia agama? Perhimpunan hukum hakam yang didatangkan oleh Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bawa agama ni kepada kebahagiaan dunia dan akhirah. Kemudian apa dia tanda beragama? Ni tanda ni mustahak kena agama satu. Tanda beragama ni duk mengaku. Kalau tadi itulah semayang bangnya tidak, larangan lah buat belaka, ngaku dia beragama juga.
Kamu ni buang agama gini. Campur agama ke belakang gini. Marah ke dia. Walaupun dia tak semayang tak apa pun. Dia tak mengaku. Tak mengaku dia buang agama. Sekarang ni kita nak agama. Kenal apa dia agama. Kemudian apa kau tanda beragama. Tak ada tandaan ni tak sedut cerita lah. Tak ada agama. Maka celaka dunia, celaka akhirah. Agama ni pula, kita bukan agama kita je. Kita nak bawa keluarga kita kepada agama. Tapi kalau tukang bawa tu tak kenal agama, habis lah. Dereba tu sesak agama, habis lah. Dia beragama satu, tidak beragama satu, sesak. Beragama satu, tidak beragama satu. Beragama ni suratul mustaqim. Tidak beragama al-maghdubi alaihim ad-dallin. Itu tidak beragama. Yang dimurkai, yang sesak, itu tidak beragama. Beragama ni jalan yang lurus tu yang beragama. Apa dia tanda beragama? Ada 4 tanda. Yang pertama tu, waktu berapa minggu kita yang pertama tu. I'tiqad. Yang pertama tu sah i'tiqad. Iaitu jazam, berpegang putuh di hati, kejap, dengan barang, dengan segala i'tiqad. Jadi i'tiqad akan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Sah i'tiqad. I'tiqad betul ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu, nak ngaku kita sah i'tiqad. Nak tahu sah ke tak sah, belajar ilmu tauhid molek. Belajar ilmu tauhid molek. Tak ada hak pertama ni, tak ada. Tak ada. Bukan jalan agama, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Jalan yang sesat. Bila i'tiqadnya tidak sah, i'tiqadnya terpesong, sesak lalu dah. I'tiqad yang dalalah, yang sesak. I'tiqad yang bercanggah dengan i'tiqad ahli sunnah, dipanggil i'tiqad ahlul bid'ah. Bid'ah ni dalalah, sesak. Nabi kata. Ad-dallin. Adalah. Tapi akhir zaman, nak agama. Macam mana dengan yang pertama? Faham tak ni? Di sini, kitab Faridatul Faraid. Nanti, kitab yang ketiga, kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin. Perjalanan bagi orang yang beribadah akan Allah. Perjalanan kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Macam mana nanti minhaj akan susun? Ilmu yang pertama. Ilmu tauhid yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Ilmu lah. Yang pertama, ni ilmu tuksah i'tiqad. Ni kitab akan ikut panduan kitab. Tapi kalau tak ada panduan kitab, dibuat rupa agama, tapi yang pertama ni tak ada dah. Ini bukan orang beragama, orang yang sesak di dalam rupa beragama. Dapat rupa beragama lah. Semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal, awal-awal pagi bangun dah, qiyam mulai dahulu. Bagus kadang-kadang. Suami isteri tu sekata, selain sekata. Sama-sama bangun awal, sama-sama berjemaah di masjid subuh-subuh, sama lain. Tapi malamnya sama lain juga. Sama-sama tak mau belajar. Dia sekata pula. Dan dia sekata pula kata orang mengajar. Sama naik. Tapi yang paling banyak kata sebelah tu lah. Mulut banyak. Sebelah tu dia gitu sikit. Tambah pun dia tambah lah. Sebelah tu boleh tahan lah. Tahan dah ni. Tak mau belajar. Walah tidak ada latar belakang pelajaran agama. Bukan jurusan agama pun dahulunya. Bukan jurusan agama pun.
Lain dah dia jurusan agama. Ada diploma ke, ada ijazah ke, jurusan agama. Hak tu pun orang belajar lagi. Dia langsung tak ada jurusan agama. Dia bidang akademik semata-mata. Tapi dia tak mau belajar. Sama je laki bini. Saya pernah sebut sebelum ni lah. Tapi jangan terasa hati lah. Jangan terasa hati. Saya sebut cikgu. Sebab cikgu ni pendidikan. Macam mana cikgu menasihati pelajar dia berkaitan kepentingan belajar? Cikgu kata mana kepada pelajar dia? Kita cikgu buat, kerana mu lah. Mu bukan anak aku pun. Gitu. Ada cikgu gitu. Mu belajar ke, mu tak mau. Mu kat nama. Aku nak makan gaji je. Mu bukan anak aku pun. Ada cikgu gitu. Dok. Dia bertanggungjawab. Nasihat. Bagi panduan. Nak berjayanya pelajar dia. Dok peringat semua. Pentingnya belajar ni. Untuk apa tu? Untuk kejayaan hidup. Bila? Atas dunia. Mana ni? Sungguh ambil tahu. Kan ada cikgu-cikgu kan. Kalau pelajar dia tu anak orang susah. Dia cari bantuan. Dia tolong kepada anak murid dia. Dia rasa dia bertanggungjawab. Untuk memastikan anak murid tu cerah masa depan. Masa depan mana? Atas dunia. Itu tanggungjawab dia. Tapi kenapa apabila pencing cikgu ni, kenapa dia tak gunakan nasihat yang sama untuk diri dia? Kenapa dia tak gunakan nasihat yang sama? Pentingnya belajar ilmu agama ni. Untuk masa depan akhirah. Kenapa dia tak guna nasihat yang sama? Sebab saya sebut cikgu sebab dia bahagian nasihat pendidikan. Cokeng tak mau belajar. Sekelamin pula. Tapi bukan di kita lah di Konoha ke Afrika Selatan tak kira lah. Sekelamin pula. Kan dia kan cikgu ni biasa laki bini cikgu dua-dua gitulah. Dok bukan dia nasihat ilmu penting pada pelajar dia tu, tapi ilmu dunia. Tapi sekarang ni dia pencing dah. Ilmu agama dia macam mana untuk akhirat. Masa depan di hari akhirat. Saya sebut tadi kan, dia bukan jurusan agama. Dia bukan jurusan agama. Dia bukan jadi ustazah di sekolah. Dia bukan jurusan agama. Dia mengajar ilmu akademik. Ilmu agama dia terlampau cetek. Cetek sungguh. Padahal dia rasa je dia ada ilmu. Tapi tergamak buat amal ibadah. Buat amal ibadah tanpa kemah ilmu. Bukan tanpa belajar. Bukan nak cari ilmu. Orang main mengajar pun, dia pula yang banyak hal. Sesuai dengan dia. Dengan cikgu yang nasihat kepentingan ilmu. Tapi ini ilmu akhirat. Yang pertama tu macam mana? Kalau saya jumpa sangat-sangat insafnya, ba'iktikad. Kalau saya disebut sama-samanya, ramai orang kita berpegang, perkara jahat bukan qada qadar. Tapi tak ada daftar lah. Tak ada kaji selidik tak ada. Tapi saya jumpa mereka yang berpegang perkara bukan qada qadar, ahli jemaah 5 waktu. Tapi alhamdulillah, ia insaf sungguh-sungguh, belajar tekung sungguh-sungguh, tak bengok. Sebab apa? Sesaknya lah selama ni. Rukun iman yang ke-6 boleh dikufuri, tergamuk sungguhlah kerana jahilnya. Ni dia jadi insaf ni. Sebab perkara jahat qada qadar bukan ilmu baru, ilmu hukum yang kenang yang dia pun sebut gitu. Tiba-tiba dia pergi pegang yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba. Itu bukan rukun yang kenang, itu adab percakapan. Adab percakapan dijadikan pegangan. Oh pun orang lah. Dan insaf apa lagi? Kalau Tuhan buka lah. Kalau Tuhan buka. Kalau Tuhan
tu, ia marah pula. Adalah pekerjaan qada qadar. Saya tanya dah kawan-kawan saya. Semua kejut belaka. Dia tanya kawan pasien dia. Itulah pasien tak belajar. Lepas tu, tak mau belajar. Tak mau belajar. Lepas tu, tak ada ustaz mengajar. Hak jahat qada qadar. Ustaz mana tak mengajar? Hak jahat qada qadar. Ustaz mana dak. Kalau kata masa kita budak-budak. Ustaz suka tengah apa? Dak rukun imam yang 6 perkara. Tengah apa ustaz yang ajar? Rukun imam 6 perkara. Dan yang ke-6 bunyi mana? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba. Itu. Cuma tidak diperincikan. Tapi kita jumpa-jumpa orang hok gini lah. Nampaklah dianya. Sungguh. Insaf, sungguh memang betul-betul merendahkan diri. Tak bengah. Tak ada nak sombong-sombong. Yang adanya syukur semata-mata. Tuan tak matikan dalam i'tiqad yang sesat. Ad-dallin. Orang sesat. Sesat i'tiqad. Orang sesat i'tiqad. Pegangan disalah. Salah ni rukun iman yang ke-6 bukan. Berat waktunya. Tak nak cerita dah waktunya. Tapi boleh jadi jahil. Tu kata insaf tu. Jadi insaf tu. Mana beratnya. Kalau jahil ilmu akidah. Hak semudah-mudah rukun iman yang 6 perkara pun boleh jadi sesat. Itu belum cerita lagi. Hak ikhtiar usaha apa semua banyak lagi bab pegangan ni. Nak lagi perbicaraan bab pegangan ni. Itu kan betul-betul sah i'tiqad. Kita i'tiqad ataupun tidak. Orang mukmin dalam syurga dapat melihat akan zat Allah. I'tiqad itu i'tiqad li sunnah jemaah. Lepas tu melihat macam mana? Kena jaga molek kat situ. Melihat lah. Ada Mu'tazilah mengatakan tidak dilihat Allah Ta'ala. Ada golongan Mu'tazilah dapat melihat Allah. Berarti Allah bertempat di syurga. Kita tengok ahli sunnah macam mana? Itu yang pertama. Tapi begitulah. Ahli jemaah ni waktu di masjid ni. Dia duduk masjid. Tempat dah sebenarnya. Tempat cari ilmu. Di masjid tempat cari ilmu. Di sekolah bukan tempat cari ilmu. Di masjid tempat cari ilmu. Betul dah mari ke masjid tu. Pada ni. Tapi malam masjid pula. Buat majlis ilmu. Tapi pada ain tauhid pekot tasawuf tidak menjadi keutamaan. Buat program sahaja. Panggil ceramah umur-umur ramai, wak makan, penuh orang. Gitu je. Lepas tu nak jadi beragama ni macam mana? Etikot macam mana? Dah. Masjid besar-besar. Jangan masjid besar-besar ni. Subuh boleh buat jamuan tiap-tiap minggu. Subuh hari minggu boleh buat jamuan. Ramai orang. Lepas kambing. Subuh boleh makan kambing. Macam mana kitanya? Al-Jumu'ah ramai. Tapi pengisian ilmu. Tengok di jadual dia. Ada tak fardhu ain tauhid? Ada satu tempat besar tergamuk sungguhlah. Adalah tauhid faridah. Sekali sebulan. Cukup ke gitu untuk ahli jemaah? Sekali sebulan. Nak buat apa sekali sebulan? Kepada ahli jemaah yang memang cetek ilmu tauhid ni. Sekali sebulan faridah. Dan memang ada tempat tidak ada. Kalau ada pun buku-buku lah. Buku-buku baru cerita bab akidah. Tapi dia tidak ada perincian macam kaedah sifat 20. Tak ke mana kok?
tempat dalam masjid tu. Lepas tu macam mana? Sendiri bertanggungjawab sebab dia mukallaf. Masyar bertanggungjawab atas diri sendiri. Tapi orang yang pegang masjid, lagi besar tanggungjawab dia akan dipersoalkan di masyar. Macam menyakit kan? Ini kalau orang yang tak kenal agama, diberi tugas pegang masjid. Tempat peranan besar pada agama. Masjid tempat peranan besar pada penyebaran ilmu agama. Diberi pada orang yang jahil ilmu agama. Orang jahil ilmu agama ni orang yang derhaka. Orang yang derhaka kepada Allah. Orang jahat. Bukan orang taat, bukan orang baik. Apabila masjid dipegang oleh orang yang derhaka, orang jahat, orang jahil ilmu agama, dia pun dah kena habis ada jemaah. Tapi ada jemaah bertanggungjawab di masing-masing. Tapi yang pegang masjid itu, macam mana di masyar nanti? Ya, masjid ni macam tempat, memanglah dia orang yang berpendidikan tinggi, dia bos pejabat dahulu. Tu pejabat, ni masjid. Pejabat ni mesti orang yang bijak ilmu dunia, baru boleh jadi bos pejabat. Masjid dia kena orang bijak ilmu agama, baru boleh jadi bos masjid. Faham tak ni? Pejabat-pejabat, orang ni boleh jadi bos dia. Pejabat kesihatan, bos dia macam mana? Cikgu boleh jadi bos pejabat kesihatan? Boleh? Dia faham lah. Bidang dia. Tapi memang dia bos dan dia bijak dalam bidang tu. Sekarang ni bos dia masjid. Dia bijak ke dalam ilmu agama? Berbangga pula boleh kedudukan. Dia pun bawa cara jahil dia. Orang pun suka jenis ceramah. Dia pun buat cara ceramah. Mana? Untuk memastikan beragama. Untuk memastikan beragama. Sah i'tikad. Saya biasa dijemput, nak suruh orang berkenal, nak suruh orang panggil pula, pas tanya-tanya, kena bicara bab hukum akan pekoh. Soalan bab pekoh. Soalan itu soalan saya juga yang syurkan pada masjid, dipilihlah. Kalau saya syurkan soalan tauhid, sekali tu je lah. Sebab apa? Dia bingung, dia tak tahu. Soalan tak ada, soalan bab perkara jahat, soalan bab ikhtiar usaha, soalan tu je. Lepas dia kuliah makan sedap lah. 2 meja nak makan. Oh, masakan sedap lah. Yang romonya dia. Saya tak pun makan mana dah malam-malam ni. Ikan 3 rasa apa sedap. Saya tak makan mana pun. Makan sikit je. Yang romonya pun dia lah. Pun berkenaan lah. Tanya bab ni. Tanya bab hok bicara soalan tadi tu. Tanya pula kelas tauhid malam apa. Nampak macam hilang selera makan. Tak kena langsung dengan mereka. Tak kena. Dah siapa boh? Boh dia datuk lah. Orang ada pakat lah. Tapi orang pecing lah ni. Orang ada pakat lah. Tapi orang jahil ilmu agama. Orang yang derhaka, orang yang jahat. Dia tidak memperbaikikan diri dia menjadi orang taat. Dia tidak memperbaiki dia jadi orang baik. Orang baik ni orang belajar fardu ain. Sebab itu wajib. Tinggal wajib jahat lalu lah. Nak tak warna lagi. Dia merosokkan di jemaah. Masjid tempat penting penyebaran ilmu agama. Tapi tidak ada penekanan bab ilmu. Bukan tahu saja pada MP Kota pun tak ada. Ni bukan benda ringan-ringan ni. Bukan benda ringan-ringan. Ini benda yang sangat besar yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Dia orang yang kadang-kadang pegang masjid ni, dia sama-sama belajar. Dia belajar. Dia pun tak ada asas, tapi dia belajar. Bagus dianya. Dia pandai cari. Tapi betul ni dapat nasihat yang baik. Ada yang Ustaz saya ni baru terbuka Ustaz susunan ilmu.
Nak ilmu tauhid kata baru dia tahu. Dia kata lama dah saya pegang masjid, dia kata. Ni baru tahu. Susahnya lah saya nak cari, dia kata. Pulau. Susah. Tukar ceramah ramah dia kata. Nak fokus. Saya nak baca kitab Tauhid 20. Tu angkat lah. Serenda. Angkat dua tangan tau. Serenda. Lepas tu nak pekoh bak semayang. Tak berapa nak boleh juga. Nak tasawuf fardu ain. Tak berapa nak boleh. Dia main nak ceramah gitu je. Tazkirah gitu je. Lepas tu tambahan boleh kata. Tapi dia bagus dah. Untuk bahagian dia tu. Tapi nak cari pula. Tanya saya, Ustaz kenal tak siapa-siapa? Kenapa hidup Kuala Lumpur? Saya tak kenal orang pun. Kawan saya duduk Kapung Melaka kata. Tak duduk bandar. Kapung kata duduk bandar kata. Dia nak suruh cadangkan lah. Dia kata untuk dia kata dia ikut rakaman je. Untuk dia. Tapi untuk ahli jemaah. Dia nak ubah. Kalau dia tak boleh nak ubah kot, dia kata dia akan letak jawatan lah. Tak sanggup dah nak tanggung. Tapi dia kata sebelum saya akan usaha dulu nak memperbetulkan. Dia tu pegang lama dah. Tapi tak bawa ilmu fardu ain tauhid pekot tasawuf. Dia akan usaha dulu. Kalau tak ada jalan juga, dia kata, dia pakai lepas tanggungjawab dia kata. Sebab dia payah nak cari orang. Cari orang yang nak mengajar. Ada payah cari mengajar, orang main ceramah je. Orang masjid, masyah. Orang tukar ceramah pun masyah. Kita ni kita semua ni masyah belaka ni. Yang mengajar, yang dengar masyah belaka kita ni. Kita masyah kita ni. Kita masyah belaka. Orang tukang ngajar. Macam nak adab dia dengan ilmu agama. Adab dengan ilmu agama. Dia ada adab dia. Kena dahulukan ilmu fardu ain. Nak ceramah, wak mana? Wak hanyung orang. Hanyung orang panggil. Wak ibadah dengan jahil ilmu fardu ain itu hanyung, sesat. Waktu ceramah beri. Wak ibadah. Bangun malam, bagus pocik. Bangun malam. Dia menghanyutkan orang. Masya belaka. Oh, tauhid Pak Ustaz tak boleh lah. Tapi kalau pekoh tu saya boleh tera-tera. Allah, saya pekoh bak semana lama dah tak cara. Lama dah cara. Dah main duk ceramah je. Dah sekarang ni orang yang duk masjid pada zaman waktu ni, mereka tak pernah lari daripada jeli ilmu. Tapi ceramah jumpa ilmu nak betul pegangan, baru lari. Orang nak lari lah. Sebab apa? Tak kena tadi dah lah. Sebab salah belaka dianya. Dulu dia ahli syurga dah. Sebab dia paling taat sekali. Pukul 4 apa, bang awal-awal dah laki bining. Bagus kata. Tapi memang tidak ada latar belakang ilmu agama, tidak ada. Pelik dia nak rasa dia pandai macam dia tidak ada latar belakang mengajar agama. Jadi insah kemudian tu dia kata, Ustaz, kami ni tak pernah lari daripada majlis ilmu di masjid. Tapi selama kami duduk, dia kata, nak bicara bab sifat 20. Tak ada, dia kata. Dulu ada lah dia kata, tapi dia baca macam baca buku fadilah. Baca Faridah pernah cerita sekejap je. Dan boleh masjid besar. Allah, dia kata, mengajar sifat 20, dia kata, berapa tahun dulu. Dia cerita. Berapa tahun dulu dia kata. Arwah tu imam tua. Mana tu imam tua masjid tu mengajar. Arwah tu imam tua dia kata. Tapi dia cerita lama lah. 7-8 tahun, 10 tahun lah. Lepas arwah uzur, tak boleh bertugas dah, tak boleh mengajar dah. Sampai ke sekarang. Maknanya sebelum tu imam tu meninggal, tu imam tu uzur dah, memang tak boleh mari masjid dah. Sekatu je. Tauhid 20. Setakat tu imam tu je. Dia 7-8 tahun, 10 tahun gitu lah. Boleh kata bergerak masjid seumpama tu. Ni agama ni cerita bab agama. Cerita bab beragama yang sebenar. Bukan agama hanya berbentuk tipu daya. Nak pulak dah masjidnya. Tak ada tenaga pulak. Begitulah. Akhir zaman. Saya pernah cakap, tak apalah kita baca 1-2 ayat.
Ambil ayat-ayat. Bukan macam tafsir daripada Alif Lam Mim, bukan. Ambil 2-3 ayat, dia kata, kita pun ceramah. Ting bunyi, kita pun wallahu a'lam. Sudah, pakat balik. Dia pun boleh sagu hati. Gitu je. Jadi seolah-olah mengajar ni sebagai semata-mata untuk sari hidup. Seolah-olah. Kita bak ikhlas ni, kita bicara dah. Hak minggu lepas ni, hak datang kaki tu. Soalnya gitu. Bukan satu tanggungjawab yang besar. Untuk menyampaikan ilmu agama, nak pastikan beragama ni. Ahli masjid ni. Nak beragama ni lah. Kena sah i'tikad. Tak sudah pusing apa-apa lah. Sah i'tikad. Pergi pada yang kedua. Benar kosa. Nampaklah. Ketiga, keempat. Kemudian keempat tanda ni takkan lagi daripada di bawah Islam, iman dan ihsan. Sebab agama rukun dia Islam, iman dan ihsan. 4 tanda beragama ni tak lagi daripada 3 tadi. Islam, iman dan ihsan. Jadi Islam, iman dan ihsan, ada riwayat iman, Islam dan ihsan. Dia hadis Jibril tu dia ada tu. Ada riwayat Islam, iman, ihsan. Ada iman, Islam, ihsan. Sebab ada Islam dan iman dan Islam ni dia sekali. Ihsan untuk menyempurnakan Islam dan iman. Untuk sah agama, Islam, iman. Iman, Islam. Dua-dua lah. Untuk sah agama. Tapi untuk menyempurnakan agama yang sah tadi, ihsan. Nak cerita Islam dulu baru iman pun boleh. Nak cerita iman dulu baru Islam pun kita boleh cerita. Kita boleh boleh tukar-tukar. Islam dengan iman dengan Islam kita boleh tukar-tukar. Huraian tu lah. Tapi dua-dua kena ada belaka. Tapi kita nak hurah tu boleh hurah dua-dua. Nak mulakan Islam boleh. Nak mula dengan iman boleh. Mula dengan Islam. Mula dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pergi kepada aqaidul iman yang 50. Islam, iman. Boleh ke? Mula dengan akidah aqaidul iman yang 50. Iman. Terkandung aqaidul iman 50 ni di dalam 2 kalimah syahadah Islam. Boleh. Tak ada apa. Barulah pergi pada ihsan. Tapi 4 tandaan ni mari daripada Islam, iman dan ihsan. Jadi ketiga, keempat itulah ihsan. Ketiga, keempat itulah ihsan. Ketiga, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji. Janji di alam zuriat. Selepas Allah Ta'ala mengeluarkan segala benih daripada sulbi Nabi Adam AS di Wadi Nu'man dekat dengan Arafah. Allah tertanya akan segala benih roh tu. Alastu bi rabbikum tu lah. Qalu bala syahidna tu. Adakah tidak ada aku ni Tuhan kamu? Roh jawab bala, bahkan. Kalau kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan kita, berarti kita ni hamba Allah. Berarti kita akan menuruti segala suruhan Allah. Dan kita akan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi janjian tu kita tak ingat dah janjian tu. Melainkan kata setengah ulama, hak ingatnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ingat janjian dalam zuriat. Kita mana janjian kita? Janjian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji kita. Ikrar kita. Aku janji ke pada aku janji? Aku janji ni aku berjanji lah ke mana apa? Kan disebut kan? So, aku janji. Kenapa tak kami janji? Kan dak aku janji tu apa dia? Bukan dipanggil aku janji. Aku janji. Bukan kami janji. Dak aku di situ bukan aku tau. Di satu perkataan aku janji tu. Apa beza dengan ikrar? Kau tulis je. Mana janji kitanya? 2 kalimah syahadah. Kita aku janji Allah Ta'ala Tuhan. Ikutlah perintah Allah.
Hak Tuhan larang, tinggal lah. Jadi tanda beragama, kita menyempurnakan aku janji kita tu. Hak dua kalimah syahadah. Iaitu menyempurnakan aku janji. Mengerjakan segala disuruh zahir dan batin. Ni kepada fardhu-ain fiqh dan tasawuf. Menyempurnakan segala disuruh zahir dan batin. Termasuklah yang disuruh ni hak tanda yang kedua tu. Tanda yang kedua tu kan benar kosak ikhlas tu kan. Masuk yang ketiga. Tapi Syekh Ahmad walaupun masuk yang ketiga, benar kosak ikhlas, oleh kerana dia menjadi pokok umbi, dia letak nombor 2, suku. Sekarang ni menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Yang Quran suruh ni, dan ayat Quran suruh, bukan suruh semayang, suruh puasa je. Suruh ikhlas, suruh taubah, suruh syukur, suruh tawakul. Quran belaka. Quran belaka tu. Suruhan Quran belaka. Termasuk ikhlas, suruhan Quran. Tapi kenapa ikhlas benar kosak? Dia letak nombor 2. Jadi 4 jadinya. Kalau 3 barulah sama dengan Islam, iman dan ihsan. Jadi 4. Yang kedua tu masuk yang 3 dah. Kemudian yang keempat, meninggalkan segala yang dilarang. Larangan zahir, larangan batin. Mana larangan batin? Riak. Tinggal riak. Tak. Hak bab benar kosak, bab kesucian hati, Syekh Ahmad letak nombor lain. Kalau kira sah i'tikad, itu kesucian pegangan. Yang kedua benar kosak, itu kesucian hati. Jadi Syekh Ahmad letak 2 kesucian. 2 kesucian. Dua-dua ni lah masing-masing kita dengan Allah Ta'ala. I'tikad kita suci tak suci, orang tak tahu. Hati kita suci tak suci, orang tak tahu. Orang hak tak nampak ni lah kadang-kadang orang buat lebih kurang. Hak tak nampak ni. Orang ni kadang-kadang dia penting kepada orang nampak. Semayang, nak orang nampak comel, pandanya dia semayang. Baca Quran, nak suruh dengar bijaknya dia baca Quran. Ni, sifat manusia. Hak zahir orang nampak ni lah, dia buat comel. Tapi hak permulaan, i'tikad yang suci macam mana? Hati yang suci macam mana? I'tikad yang suci macam mana? Hati yang suci macam mana? Ni agama yang khalis, agama yang suci. Ala lillahi ad-dinul khalis. Bagi Allah Ta'ala ni agama yang suci. Sebab tu saya pagi Jumaat tengah nak FM tu saya letak nama program tu Selak ad-dinul khalis. Ambil situlah. Sebab dia panggil apa tu? Dia panggil agenda dah panggil dah. Mana saya sebut dah pada RTM, agendanya pertama nak cerita bab pegangan yang khalis, selesai nak cerita bab hati yang khalis. Hak pekoh tu ada dah petang Isnin, kitab idaman penuntut. Bagi Jumaat tu ad-dinul khalis, nak dapat kesucian. Tapi alhamdulillah lah. Hak radio tu walaupun setengah jam, hari tu boleh 45 minit. 45 minit. Lepas tu potong jadi setengah jam. Sebelum tu dibatalkan, tak ada dah selama 4-5 bulan. Tapi orang minta diadakan semula, tapi dipotong masa 30 minit. Dia tak ada dah sebenarnya. 3-4 bulan. 4 bulan, 5 bulan tak ada. Memang dibatalkan. Tapi bila orang minta dapat semula. Tapi Dewi 30 minit. Tak apalah. Tapi walaupun kodoh 30 minit, setakat hak dimaklumkan, memang dapat sambutan. Alhamdulillah kata. Dapat sambutan. Bicara bab pegangan.
Saya habis dah bicara sifat iradah. Saya last sekali sebelum dibatalkan 4 bulan, saya akhir dengan sifat iradah. Lepas 4 bulan barulah dipanggil semula. Bukan sama sifat ilmu. Saya undur balik kepada wahdaniyah. Wahdaniyah pada af'al, qudrah, lepas tu di iradah. Undur balik. Berarti 4 bulan je. Sambung ilmu pun tak ada masalah. 4 bulan bukan setahun. Dah. Undur balik. Undur di wahdaniyah pada af'al, qudrah, iradah. Panjang di iradah. Habis dah iradah. Rumusan iradah. Rumusan pula. Rumusan. Sekarang ni rumusan. Berapa bulan tak ada rumusan iradah. Berapa bulan pula rumusan. Rumusan dan ringkasan sifat iradah. Punyalah pusing. Tapi walaupun pusing pun dapat sambutan. Alhamdulillah. Kalau tengok dalam FB kan dia ada kan banyak siaran lain-lain. Cuba tengok paparan. Dok komang lah maknanya. Kita tengok dalam buka tengah FM buka FB dia, buka dia punya ni. Dia punya sebab dia sebulan dia terpadam lah FB ni, tak macam dulu. Dulu FB dia tak padam. Sekarang ni sebulan dia akan habis. Tak ada. Dia punya law baru. Sebulan aja. Tapi cuba tengok dalam sebulan tu. Dia punya siaran. Paparan. Walaupun Salah ad-Din Khalis cerita bab tauhid tu memang berat lah. Berat dengan sekarang kurang pembicaraan. Tapi tetap dapat sambutan. Ad-Dinul Khalis. Agama yang suci. I'tiqad yang suci. Benar kosa. Hati yang suci. Hati yang suci ni masuk di mengerjakan segala yang disuruh zahir dan batin. Termasuk benar kosa. Ini kepada fadha'in pekoh dan tasawuf. Mengerjakan disuruh ni kalau semayang dengan ilmu. Mana kalau puasa dengan ilmu. Kemudian mengerjakan segala yang disuruh. Hati pula. Contoh taubah. Taubah balik pada ilmu. Lepas tu kita minhaj nanti. Taubah aqabah yang kedua. Peringkat yang kedua. Pertama ilmu. Aqabah yang kedua. Nak bertaubah kembali pada ilmu. Boleh jadi ni. Nampak cetek ilmunya. Taubahnya apa? Taubah perbanyakkan istighfar. Taubahnya apa? Taubah semayang sunat taubah. Tu gelak gambar. Cetek sangat. Ingat. Taubah taat hati. Ni, taat hati. Bukan taat zahir. Istighfar lisan. Zahir. Semayang sunat taubah itu pekoh. Bukan tasawuf. Taubah ni tasawuf. Taat hati. Sebenarnya sunat taubah tu pekoh. Bukan tasawuf. Ada ni. Taubah wajib ijma' ulama. Perintah Quran hadis. Perbanyakkan istighfar wajib. Perbanyakkan istighfar wajib ke? Tidak wajib. Lepas tu taubah wajib ijma' ulama. Istighfar hukumnya sunat. Ada. Apa kat situ? Semayang sunat taubah. Wajib ke sunat? Nak jawab pun payah. Semayang sunat taubah. Wajib ke sunat? Nak jawab pun dah erti. Soalan pelik. Semayang sunat taubah. Wajib ke sunat? Kalau soalan pelik, orang tak erti nak jawab. Pelik soalan. Dah semayang sunat taubah. Wajib ke sunat? Sunatlah semayang sunat taubah. Bukan rukun taubah. Itu pekoh. Mana rukun taubah? Dak kita ni dalam apa-apa kewajipan. Ada contoh. Sembahyang wajib. Rukun sembahyang. Wajiblah rukunnya. Tapi dalam sembahyang. Ada sunat aba'ah. Ada sunat hay'ah. Tidak menafikan perkara sunat. Tidak menafikan perkara sunat.
Bertaubah tidak menafikan sunat memperbanyakkan istighfar. Tidak menafikan sunat semai sunat taubah. Tapi itu bukan rukun taubah. Itu perkara yang disunatkan. Dalam satu-satu kewajipan ada rukun. Rukun tu wajib. Tapi tidak dinafikan dalam sembahyang tu ada sunat aba'ah, ada sunat hayah. Jangan tinggal sunat. Tapi sunat. Siapa ke rukun taubah pun tak tahu. Lepas tu nak mengerjakan disuruh macam mana? Sebab tu lagi tak minhaj. Ilmu barulah pergi pada taubah. Mengerjakan segala yang disuruh zahir dan batin. Keempat ada 4 perkara. Keempat ada ketiadaan melampaui sakatan. Ketiadaan melampaui had dipanggil. Tilka hududullah fala ta'taduha. Had, sakatan. Jangan melampaui sakatan had yang disakatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ketiadaan melampaui sakatan? Iaitu meninggalkan segala yang disuruh zahir dan batin. Dan meninggalkan dilarang zahir dan batin. Larangan zahir dalam bab ibadah, muamalah, munakat, janayah. Larangan zahir, mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Meninggalkan segala yang dilarang zahir. Hak batinnya larangan riya, ujub, takabur, hasad. Itu larangan batin. Ada keempat-empat tanda ni barulah beragama yang sebenar. Tetapi pokok pangkalnya hak pertama. Yang 3 keempat ni beragama-beragamalah, tapi agama yang tidak sempurna. Yang disuruh ada yang buat, ada yang tak buat. Yang dilarang, yang dilarang ada yang tinggal, ada yang tak tinggal. Beragama tapi beragama tak sempurna lah. Contohlah kalau maksiat lidah. Yang dilarang ijma' ulama, dosa besar mengumpat. Mengumpat. Mengumpat ni larangan Al-Quran, larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram ijma' ulama. Tapi mengumpat payahlah. Mengumpat dengan lidah, mengumpat dengan tulisan. Kita tak tulis umpatan, kita share umpatan orang. Share hak kita lah jadinya. Share kan? Hak kita dah lah. Ambil hak orang tu hak asal. Lepas tu orang hak share kemudian, hak lah ada bahagian lah. Itu mengapa? Sistem piramid. Tak, faham tak sistem piramid? Orang menega ni, dan apa? Direct selling orang panggil tau. Direct selling. Sekarang ni menega gini ada lagi lah. Kita ada tau. Kau orang main Shopee dah ni, tak ada direct selling, tak ada dah. Tak ada direct selling. Tak ada orang jual apa ni? Zulim. Zulim. Orang puan ada lagi zulim sekarang? Ada. Dulu kan kedai-kedai dia kan kilat kan? Sekarang ni mana ada? Ada zulim. Ke zulim pun Shopee juga? Boleh Shopee? Tak, zulim jual dalam Shopee gitu. Kan orang negakan sistem piramid tu kan. Dia hak atas, lepas tu dia punya anak buah, pecah. Anak buah ada bahagian. Untuk anak buah di bawah pula. Hak atas tu hak makan besar sekali lah. Sebab anak buah bawah tu boleh ke dia belaka. Tapi anak buah bawah, hak bawah dia boleh kat ke dia. Bawah lagi, hak bawah boleh kat ke dia. Tapi asal yang atas nang lah, asal. Hak bawah ada bahagian. Samalah. Hak tu kan tulis umpatan, hak atas tu. Lepas tu share anak buah ramai ni kan. Share. Orang lagi banyak.
Hok jelas-jelas haram dah sebesar pun. Tak boleh nak tinggal. Manapun ni beragama, tapi beragama yang tak sempurna. Banyak derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama, tu usuluddin, tapak agama, sah i'tiqad. Ambil molek tu, hak tanda beragama 4 perkara. Jangan duk ngaku sajalah. Jangan duk ngaku saja. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Dalam agama ni melengkapi 3 perkara. 4 tanda tadi duduk di dalam 3 perkara. Islam, iman dan ihsan. Dia akan datangkan ta'rifan, definisi. Ini comel ni faridah. Ini sangat-sangat comel. Islam lain, iman lain. Islam dan iman tidak berlaziman. Ada orang Islam tidak beriman, orang munafik. Ada orang yang beriman tapi tidak Islam. Dia beriman tapi dia tidak Islam. Islam tidak beriman, kita tidak pelik. Orang munafik lah. Orang munafik, Abdul bin Ubay, orang Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Semayang berjemaah di belakang Nabi SAW. Hidup dengan Nabi Rabi Ubay ni. Tapi dia tidak beriman, dia kafir dalam. Itu tak pelik. Islam yang tidak beriman. Beriman yang tidak Islam. Kita nak cerita macam mana? Waktu kita hanya boleh cerita kemudian selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah. Hak kisah-kisah ada dalam radio Aikim tu kan. Dia punya nama program dia Saudara Kita. Tak, saudara kita ke saudara baru ke gitulah. Pasal dia saudara kita. Dia ambil di dalam tu orang-orang yang mu'alaf. Cerita usul asal latar belakang dia masuk Islam. Kadang-kadang dengar cerita tu lah macam-macam lah. Saya mencari sendiri. Saya sekolah bersama dengan orang Islam. Masuk universiti bersama dengan orang Islam. Bekerja bersama orang Islam. Seorang pun tidak pernah ajak saya masuk Islam. Saya nak dengar dari dia. Mana di sekolah kebangsaan lah. Mana kata di sekolah dengan sama orang Islam. Universiti pun, kerja pun. Tak ada seorang pun pernah ajak saya masuk Islam. Lepas tu, dia mencari sendiri. Ada tak kawan orang bukan Islam? Kan ada orang kita tu kan. Kita tengok tempat jamu. Ada orang bukan Islam. Mari. Kawan sekolah. Kawan sekerja. Kan ada gitu kan. Cakap tak? Ajak masuk Islam. Kesalah. Salah kot mananya. Dah baik. Cubalah dakwah. Dia kata dia mencari sendiri. Dan ada yang cerita makna dia percaya pada Allah dan Rasul ni. Masa duk kapung lagi dengan bacaan. Dia yakin daripada Allah dan Rasul. Dia percaya daripada agama. Tapi oleh kerana keluarga dia kuat agama kafir itulah. Kan ada kawan kafir ni ada kuat. Ada yang nama je agama tu tapi tak pernah pergi pun tempat ibadat agama tu. Dia pesan gitu. Tak. Ini keluarga dia agama yang kuat, keluarga dia pegang tempat ibadat agama dia. Memang kampung dia pula memang ramai orang kafir. Orang Islam tak ramai. Dia tak ada keberanian. Lepas dia berpindah ke Kuala Lumpur, sambung pelajaran, masuk U, barulah dia pergi pejabat agama, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dia cerita hak dalam radio tu. Bilakah dia Islam selepas duduk KL? Bilakah dia beriman? Masa duduk kampung dia beriman dah. Sebab dia percaya pada Allah dan Rasul, beriman. Tapi dia tidak menzahirkan keislaman. Sebab apa? Sebab tak ada ruang untuk dia. Dan keluarga dia bukan kuat agama. Tempat ibadat agama kafir ni keluarga dia yang mengapalai. Mana kalau dia kata nak mengucap dia kalimah syahadah, mana kena bunuh lawan kali. Lepas dia berpindah ke Kuala Lumpur masuk universiti, barulah dia bebas dari keluarga, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya kalau dia mati di negeri dia tu, mati sebagai orang kafir. Sebab dia tak mengucap. Tapi di sisi Allah dia orang beriman, syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sah iman tak syarat asyhadu an la ilaha illallah.
Tak syarat. Itu untuk sah Islam, hukum zahir, hukum dunia. Untuk sah iman tak syarat dengan mengucap dengan syahadah. Jadi duk kafir nak mengucap dengan siapa? Macam tu. Dia iman dahulu, Islamnya kemudian. Mana kalau mati tengah tu, sebelum pergi Kuala Lumpur, sebelum mengucap dengan syahadah, mati kafir lah. Kafir hukum dunia. Tapi hukum akhirah mukmin. Syurga Allah Subhanahu wa taala ada. Mana kita boleh cerita iman pun jadi iman yang tidak Islam. Cerita ni, cerita macam dalam saudara kita tu, dia cerita dahulu. Dia percaya sangat-sangat dah. Jangan ada cerita semayang senyap-senyap dalam bilik. Apa gitu no? Mengucapnya belum, tapi dia dapat maklumat daripada ni. Sekarang langit terbuka, dia dapat maklumat. Dan dia percaya dengan cerita-cerita dakwah-dakwah agama tu. Islam ni dia percaya. Dia percaya sungguh-sungguh. Dia panggil apa tu? Beriman yang tidak Islam. Di awal lah. Lepas tu dia jadi orang Islam lah. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Kata antara Islam dengan iman tidak berlaziman. Kena faham boleh pula situ. Ada orang ceramah. Ni memang jahil lah. Orang Islam berimanlah. Oh, mudahnya. Maksud dia. Orang Islam berimanlah. Cuma nak mengkuatkan iman sahaja. Ni jahil. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kita tak warisi. Kenapa Islam berimanlah? Tak reti sangat. Cuma nak kuat iman. Itu tak betul gitu. Islam lain, iman lain tidak berlaziman. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 23. Surat 23, baris yang ke-6 daripada bawah. Yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ya merdeka. Mukallaf laki-laki yang merdeka. Yang mukim yang tiada uzur. Yang merdeka. Mana kalau sebelum tahun 57 tu dah merdeka lagi lah masa tu. Merdeka kan 57 kan. 31 Ogos 1957 baru merdeka tau. Sebelum tu ni bukan merdeka tu ni. Ni merdeka bukan hamba. Kita faham merdeka tahun 1957 salah. Mana bukan hamba. Hamba lah, hamba daripada tawanan perang pun dia jadikan sebagai hamba. Ni. Hamba tidak ada tuntutan salat berjemaah sebab dia ada khidr dengan majikan dengan penghulu dia. Dia hamba-hamba ni hukum syariat. Hamba kekal sampai kiamat. Hukum hamba kekal sampai kiamat. Cuma amalan hamba tu dibatalkan oleh hukukul insan antara bangsa. Hak kemanusiaan antara bangsa dia membatalkan perhambaan ni. Tapi hukum agama kekal sampai kiamat. Akhir zaman berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam akan memenangi dan orang kafir yang kalah akan dijadikan sebagai hamba. Tetapi hamba dalam agama, dia sangat ketat. Jangan faham hamba macam negro dihambakan oleh orang putih. Bukan. Waktu lain waktu. Kan? Negro kan? Hak diperhambakan oleh orang putih. Bukan gitu. Tu dia jahat tu. Kemudian dalam agama, banyak kafarah denda merdekakan hamba. Bersetubuh siang hari bulan Ramadan, kafarahnya merdekakan hamba. Ada ni. Hak puasa di bulan turut-turut tu kemudian. Yang kedua, yang pertama, memerdekakan hamba. Dia banyak. Kafarah, denda dan agama memerdekakan hamba. Dan agama sangat-sangat ini menuntut supaya hamba tu dimerdekakan. Besar pahala.
itu berlaku peperangan yang dibenangi oleh orang Islam. Kalau berlaku peperangan yang dibenangi oleh orang kafir, apa dibuat pada orang Islam? Faham tak? Ini sejarah yang sudah. Orang ni tak boleh nak tu dah ni. Ini sejarah. Tak ada orang boleh nak tipu dah, sejarah. Kalau Islam memenangi peperangan, apa orang Islam buat kepada tawanan perang? Sebaliknya, kalau dimenangi oleh orang kafir, apa orang kafir buat pada tawanan orang Islam? Faham? Mana cerita-cerita tu, mana apa? Tak boleh nak cerita. Sebab apa? Berat sangat dia buat. Orang Islam kena buat dia orang kafir. Dulu di Afghanistan, macam mana orang penjajah Rusia buat pada orang Islam di Afghanistan? Tu masa dulu-dulu tu. Hak dulu kan, Perancis lah, apalah duk jajah tanah Arab tu. Macam mana dia buat kepada penduduk Arab orang Islam? Dulu tu penjajah belaka tu. Kan orang Islam ramai di Perancis kan. Itu dia antara dia Algeria, itu jajahan dia lah tu. Macam mana dia buat pada orang Islam? Hak berlaku di Bosnia, macam mana dia buat pada orang Islam? Sekarang ni di Gaza, macam mana orang kafir buat? Tak boleh nak cerita dia buat. Tak nak cerita dia buat. Kau tengok kan macam mana tawanan yang ditawang oleh Gaza. Dia hantar balik sehat segomego. Dia pula gemuk. Pejuang tak ada makan nambuk, dia pula gemuk. Tapi macam mana tawanan Islam yang ditawang oleh Yahudi laknatullah, dipulangkan balik. Mana dia buat? Mana dia buat? Faham tak? Hak dia ambil organ, hak dicabut mata, macam-macam dia buat. Itu orang kafir. Islam lain. Jadi hamba, hak dia sangat ketat. Kebajikan dia sangat terpelihara. Itu hamba dalam agama. Hukum ni tidak dibatalkan. Hukum ni kekal sampai kiamat. Semua amalan tak ada. Jangan buat pandai-pandai pula. Dulu adalah. Masa saya belajar dulu. Ni tukang karuk ni adalah. Bukan tu gua aja. Tukang karuk ni. Kita gini ya. Kita pergi colek anak orang kafir ya. Kita buat hamba. Colek lah kata nak masuk penjara. Punya akalang. Colek anak orang kafir, jadikan dia hamba. Ni nak colek anak orang kafir. Dengan kita jadi hamba. Boleh colek-colek? Bukan. Jangan dulu. Hak jenis. Dululah saya penuh. Kalau agama dulu. Allah abang-abang dia ajar kita karuk sungguh ilmu. Ajar karuk. Masa dulu kena lah. Tapi cuma kita ni orang jenis nakut, tak berani. Hak berani, orang ni ada. Pergi situ. Tu kedai orang kafir. Ambil, halal-halal tak apa. Tak usah bayar-bayar. Hak abang hak ajar. Hak abang. Abang. Hak baru-baru ni kau pergi bandar hari Minggu. Balik sebekah. Pensel lagi, apa lagi. Saya pergi juga. Tapi tak berani. Tak berani Akhirnya terjadilah. Kena tangkap. Malulah satu sekolah. Sekolah agama. Pelajar ditangkap kerana mencuri. Dulu kan. Dia kan dulu. Mana ni? Johang dulu. Empirin Johang. Ni ada Johang. Kena ada orang tahu Johang dulu. Suk-suk orang Kelantan tak tahu. Tahu tak? Bunyi nama Johang. Johang tu bukan Melayu. Dia syarikat bukan Melayu. Adalah. Opsor tu tukang hasut. Dia kata halal dia kata. Gila budak-budak. Kena tangkap. Berapa 2 orang kita saya lupa dah. Saya masa tu agak ke penakut je. Kalau dah penakut, cahayalah abang aja. Halal. Ghanimah dia kata. Tapi tak berani. Dah tak biasa ambil orang nak berani mana. Dia ajar pula.
Beli umpama ni bola buku ni kulit buku tu, beli, masuk ke depan tu, masuk. Waktu balik asrama, waktu keluar bekas tu, banyak pensel dengan pen. Kena berapa kali, tak tahulah masa tu ada tak CCTV yang jadi kena tangkap tu. Bukan keluar bandar, pakai baju ni, lambang ni ada ni, lambang sekolah ada ni. Tak malu kena tangkap? Memang kena tangkap lah masa tu. Kena tangkap. Marah cikgu masa tu. Dah budak-budak. Dia dengar lah. Saya masa sekolah situ dulu. Sekolah agama lah. Saya kenal Serban di sekolah agama bukan di pondok. Saya kenal Serban di sekolah agama bukan di pondok. Masa-masa pondok tu bukan Serban tau. Duduk asrama dalam masa sebulan ke 2 minggu gitulah. Balik cari Serban lalu dah dalam gerak, dalam sorok rumah. Banyaklah Serban hak hadiah balik Mekah. Ayah tak pakai. Tapi ayah saya pakai Serban kemudian ayah saya pakai Serban. Tapi banyak dalam tu orang hadiah kan. Pakai Serban. Siapa ke ekstrimnya, masuk kelas nak pakai Serban juga. Tak boleh kata tak boleh. Kelas kena pakai songkok. Tak apalah. Tak mau pakai songkok, nak pakai kopiah. Kena marah berlawan dengan cikgu. Akhirnya belilah songkok. Songkok boleh lipat. Cikgu tak ada, lipat-lipat pun dah pakai. Sebab apa? Songkok Indonesia, orang Kristian pakai. Kita diajar gitu oleh abang-abang. Songkok, dia kata Indonesia, orang Kristian pakai. Dia kata gitulah. Akhirnya beli songkok. Bukan songkok comel. Songkok comel tu kan dia kerah. Songkok boleh. Boleh lipat-lipat. Cikgu tak ada pun dah pakai. Kadang-kadang nak keluar kopiah pakai. Cikgu mari puang kopiah. Ambil songkok pakai. Masa tu. Dah. Ajaran abang-abang belakang lah tu. Songkok ni Kristian pakai. Saya kena Serban di sekolah bukan di pondok. Mana saya mula pakai Serban naik motor masa di sekolah lah. Naik motor ke Serban. Dulu mana boleh salah. Buat kerah gitu lah. Dulu budak pondok kena samang dulu. Naik mahkamah mana. Budak pondok pasti tumbuh. Nak pakai Serban ni dia kena ada. Di IC tu nama haji. Di IC nama haji. Kalau kita haji tapi tak masuk IC tak boleh kau. Kena samang tu. Ramai pula pelajar pergi sokongan di mahkamah. Tu memang salah. Kena samang juga. Tak kira ramai pun. Tapi masa tu pelik lah. Serban tu pelik. Sedap buluk. Harta orang kafir halal. Kalau tadi tu kita colek anak orang kafir jadikan hamba. Aku mana bang kali. Jadi hamba dia ada tuntutan dengan penghulu dia. Maka tidak ada tuntutan untuk solat berjemaah. Orang merdeka saja. Yang mukim ni yang tidak musafir. Yang mukim ni yang tidak musafir. Walaupun dia bukan mustautin. Mukim lain. Mustautin lain. Musafir, bermukim, kemudian mustautin. Dia bermukim ni menetap satu tempat 4 hari. Bermukim lah tu. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita singgah rumah anak kita di Kemamang 4 hari. Masuk je kampung rumah anak kita, bermukim dah kita. Faham tak ni? Bukan nak pergi Kemamang saja. Semamang tu singgah dulu. Tapi nak naik sampai ke Kuala Lumpur. Tapi duduk Kemamang ni 4 hari, dia panggil sudah bermukim. Tidak mustautin. Bila dia bermukim, fardu kifayah atas lelaki ni, salat berjemaah, fardu ain salat Jumaat. Sebab dia sudah bermukim. Dia bermukim di Kemamang, nak pergi Kuala Lumpur, tapi duduk 4 hari. Kau duduk Kemamang 3 hari, lepas tu nak sambung pergi Kuala Lumpur semula, 3 hari tu bagi musafir. Tak ada tuntutan fardu kifayah salat berjemaah, fardu ain salat Jumaat, tidak ada. Sebab dia musafir, bukan bermukim. Tapi duduk Kemamang 4 hari.
Tujunya Kuala Lumpur. Kemama rumah anak ni nak duduk 4 hari. Dia panggil bermukim. Bila bermukim lelaki ni cerita lelaki bukan perempuan. Lelaki ni majmu'ah fardu kifayah, semain Jumaat fardu ain. Ada pun mustautin lain. Mustautin ni dia mana ni? Watan. Tahu watan? Watan. Tahu dulu ada sok khabar watan. Apa dia watan? Tanah air. Tahu tak askar wataniah? Askar wataniah tahu? Tu dia pandang miding tu. Tak ke tempat lain dah? Di mana miding dah? Askar watanaah. Oh, kau panggil askar watanaah. Naah dia kata. Oh, naah no. Askar wataniah. Oh, kapung panggil askar watanaah. Naah tak main senapang ke apa? Askar wataniah ada elang dulu. Watan. Mana ni? Mana kalau kita mustautin ni hidup mati situ. Azam. Mati mana kita tak tahu. Ada ni mati mana kita tak tahu. Tapi kita hidup mati situ. Tiba-tiba kampung kita kajak ambil. Kita terpaksa kena berpindah. Maka berpindah tu macam mana? Kita beli tanah lain pula pada pampasan dari kerajaan. Beli tanah tengok rumah situ dan kita nak menetap situ pula. Itu tempat mustautin kita. Tapi tak jumpa tanah lagi, menyewalah di mana-mana sementara. Lama mana dia menyewa tu, tak kira lah lama mana pun. Tapi azam di hati dia akan cari tempat untuk tetap sungguh. Ini sementara, dia panggil apa? Bermukim. Tak panggil mustautin. Fardu kifayah salat berjemaah, fardu ain salat Jumaat, tapi tak boleh bilang 40 bilangan ahli Jumaat. Sebab dia tidak mustautin. Dia kalau bermukim pada satu tempat, walaupun tahun sekalipun, tetap tidak boleh bilang Jumaat. Macam orang kerja-kerja kerajaan apa semua tu. Dia duduk satu tempat. Dia beli rumah pada satu tempat. Tapi niat di hati dia, kampung dia ada tanah pusaka, orang ayah dia tinggal. Dia pencen nanti, dia balik duduk kampung semula. Selama mana hidup dia tempat kerja tu, walaupun bertahun, dia panggil bermukim. Fardu kifayah salat Jumaat, fardu kifayah salat 5 waktu, fardu kifayah salat berjemaah, fardu ain salat Jumaat. Tapi tak ada bilang 40. Kadang-kadang kampung tu dia buat dah rumah Dak pecing lagi dia buat rumah kampung. Orang banyak duit kan. Tapi dia duduk di mana-mana dah, dia bor gaji dia besar, dia mesti beli rumah. Kalau sewa rugi bayar kat orang. Kalau beli orang lain sewa. Kalau dia berpindah nanti orang sewa. Sewa tu dia boleh bayar untuk pembayaran bank dia. Untunglah dia orang tu nak bayar, habis rumah tu milik dia. Jangan pula faham, kalau ada harta di tempat tu, maka mustautin lah. Salah, tak kait dengan harta. Ada orang yang dia tak ada tanah air. Dia pergi hidup kampung tu, mak ayah dia duduk kampung tu dah, tapi nyewa je mak ayah dia. Mana puluh tahun duduk kampung tu, menyewa je dia. Sampai mak ayah dia mati, dia pun menyewa pula kampung tu juga. Tapi situlah tanah air dianya. Niat di hati nak mati situ. Mustautin juga, walaupun tak ada tanah air pun. Walaupun tak ada harta pun. Sebab rumah sewa tak, tanah tak ada, apa tak ada. Tapi dari situlah nak hidup mati. Azam ni. Kemungkinan rumah tu, tuang dia nak ambil balik, nak duduk ke, mungkin jadi kena berhijrah ke mana-mana lah pula. Tapi oleh kerana dia pun lahir tempat tu, mak ayah dia pun mati tempat tu, mak ayah dia pun kubur kampung tu. Tapi mak ayah dia nyewa je, bukan ada harta pun. Mana hati dia niat nak hidup mati situ. Bermustautin juga dia panggil, boleh bilang 40 lah. Kalau mustautin ni memanglah fardu kifayah, solat jemaah, fardu ain solat jemaah. Bermukim pun fardu kifayah dan solat jemaah sama terus mustautin.
Tapi nak cerita bermukim walaupun tidak mustautin. Mustautin lain. Sebab tu kan, masjid Jumaat kan, kalau universiti kan, macam Uniza, masjid di bawah mana? Bertepi. Sebab apa? Jumaat orang kampung yang bilang 40 bukan pelajar. Pelajar mana pun bermukim belaka, wajib Jumaat belaka tu. Tapi tak bilang 40. Faham tak ni? Oh, kalau dia boleh bilang 40 dengan pelajar dia, tak payah panggil orang kampung lah. Bermasjid dalam betul pun tak apa. Macam masjid di UMT. Tak, biasa masuk tak? UMT ada masjid di dalam tu kan. Cuma masjid UMT ni agak tersekat sikit. Sebab kena lalu nak masuk masjid, kena lalu kok gak dia. Ada pun masjid Uniza, masuk ke pintu tepi tu tak ada gak, bebas keluar masuk je. Ada pun UMT ni kita tak nampak masjid dia. Kena masuk kok gak, masuk dalam, pusing, baru ada belakang. Jadi kalau orang kampung nak berjumpa oleh waktu, kekok jugalah nak masuk dalam gitu. Kalau masjid Uniza, tak apa. Sebab pintu pagar dia buka, masuk je lah nak sembahyang Jumaat. Masjid UMT, nampak ke tak ada luar? Nampak? Sebab dia bukan dalam betul, Mama. Kita dekat gak tu tak nampak lagi masjid. Saya pernah buat program situ, tanya kat mana dia pusing ni, baru nampak masjid. Oh, jadi sekat lah gitu. Tak macam masjid Uniza lah. Nak Jumaat boleh. Kena bilang orang kampung. Orang mustautin situ hak masuk. Pelajar dipanggil bermukim. Fardu kifayah solat berjemaah. Fardu ain solat Jumaat. Tapi tak boleh bilang 40. Dia banyak bicara lah kalau bab mustautin ni. Macam mana kalau dia isterinya 2. Ada 2 rumah apa semua. Mana mustautin bagi dia? Dia kira pula. Mana tempat yang paling tempat dihija. Mana tempat yang paling banyak harta. Mana tempat yang paling banyak masa. Sama je. Masa sama je. Antara 2 rumah tu. Maka kedua-dua mustautin bagi dia. Boleh bilang Jumaat belaka untuk dia. Dia mustautin bicara lain. Bermukim bicara lain. Dah. Contoh ni contoh. Orang Terengganu kerja di Kota Baru. Dia ada rumah sewa dia. Dia bermukim dia panggil. Mustautin di Terengganu. Kalau dia daripada Terengganu, tiba-tiba nak pergi ke Fotoni contohnya. Dia berhenti rumah sewa dia sekejap. Musafir dia tak butuh. Dia rumah sewa tu dia boleh jamak kosong. Tak butuh. Sebab itu hanya bermukim. Dia rumah di Terengganu. Di Kota Baru tu rumah sewa masa dia kerja. Hari Minggu dia balik Terengganu. Ahad ke Khamis duduk Kota Baru. Rumah tu sewa ke dia beli tak kira lah. Tapi situ dia panggil bermukim. Terengganu panggil mustautin. Terengganu ni bukan negeri. Kampung dia duduk tu lah. Bukan negeri. Mana dia duduk di kampung di Terengganu. Dia nak pergi ke Fotoni contohnya. Dia pun singgah rumah sewa dia. Tempat dia bermukim. Tak putus musafir. Tak putus musafir. Boleh jamak kosong di rumah bermukim di Kota Baru tu. Dia daripada Kota Baru. Dia ada kerja di Dungung contohnya. Dia pun singgah masuk kampung dia. Putus lalu dah musafir. Sebab itu mustautin bukan bermukim. Lepas tu dia pun sambung perjalanan pergi ke Dungung. Kena kira balik. Kampung dia ke Dungung cukup tak ada marhalah. Tak cukup. Tak ada jamak kosong lah. Dan sekarang ni dia dah Kota Baru. Tempat kerja dia. Mustautin dia kampung. Kalau dia tak masuk kampung dia tak ada masalah. Lalu nak pergi jumpa anak dulu lah. Dia pun balik masuk kampung dia. Putus lalu musafir. Jadi daripada Kota Baru ke Terengganu, tengah jalan ni boleh jamak kosong lah. Bila siapa di kampung dia di Terengganu ni, putus musafir. Dia pun sambung musafir sebab kerja dia Dungung. Kena kira balik. Antara kampung dia dengan Dungung ni cukup dah rumah lah. Tak cukup. Tak boleh nak jamak kosong lah. Balik pula. Dia Dungung, nak terus ke Kota Baru. Tak singgah dah kampung dia. Barulah musafir baru pula. Kalau singgah pula kampung, putus pula sekejap.
Apa tu musafir? Sama balik. Kapung sampai Kota Baru. Dua baralah. Boleh buat setengah tu. Dia berbezalah. Hukum kalau bermustautin dengan bermukim. Bermustautin ni memang azam di hati, hidup mati di situ. Bermukim ni duduk 4 hari, bermukimlah nama dia. Kalau duduk 3 hari, musafirlah nama dia. Bila musafir, majmu'ah tidak fardu kifayah, sama Jumaat tidak fardu ain. Tapi musafir kalau bab Jumaat ni kena tengok pula. Dia mula musafir tu, kalau sebelum daripada subuh pagi Jumaat, dia tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia musafir lepas subuh pagi Jumaat, dia wajib fardu ain solat Jumaat. Bab musafir bab Jumaat lain pula. Dia sengaja musafir sebelum subuh. Keluar kampung, berhenti masjid, mai subuh di masjid. Semata-mata tak ambuh solat Jumaat sekalipun. Tak wajib dia solat Jumaat, tapi makruh buat gitu. Makruh, tapi tak wajib solat Jumaat. Dia turun sebelum subuh pagi Jumaat. Kenapa? Kerana kecemasan. Panggilan ada kapung, kematian ke apa ke, dia pun mula perjalanan sebelum subuh pagi Jumaat. Maka itu tak makruh. Sebab dia bukan tak mahu Jumaat. Dia kerana kecemasan. Ataupun dia keluar sebelum subuh pagi Jumaat kerana nak elok daripada jam. Contohnya kalau turun lepas subuh, orang jam lah. Pakat turun sebelum subuh, jam lah pula. Apa pakat turun sebelum subuh belaka. Mana cerita orang? Dah. Pakat turun sebelum subuh belaka, nak elok jam belaka, lah makan jam lah jawapan dia. Tapi kalau dia turun sebelum subuh, betul-betul kuasa hati dia tak mau Jumaat. Buat gitu tu makruh. Tapi memang tak wajib Jumaat. Tak wajib Jumaat. Tu bab Jumaat pula kalau bab musafir. Jadi dia musafir, bermukim, bermustautin. Yang tiada uzur. Yang tak ada uzur. Kalau ada uzur, sakit contohnya, tak wajiblah dia solat berjamaah. Kalau ada uzur, fardu ain Jumaat pun tak wajib. Uzur ni contoh sakit. Uzur ni contoh tunggu orang sakit. Kita tunggu orang sakit anak-anak ni. Tunggu orang sakit. Tunggu orang sakit. Uzur ni dimaafkan pada syarak. Tidak gugur fardu kifayah solat berjemaah dan gugur fardu ain solat Jumaat. Mana kalau kita yang tukang jaga ni, anak kita sakit di hospital, itu tukang jaga. Apa-apa pun kita. Siapa tahu nak solat Jumaat, kalau boleh ganti dengan isteri kita, gantilah. Isteri kita tak boleh mari, nak anak rumah tu, nak kecil-kecil, nak cara, tak boleh mari. Nak mari pula bukan pandai bawa kereta sendiri contohnya. Pandai bawa kereta sendiri pun nak parking mana hospital? Hospital nak parking mana? Salah parking, orang ambil gambar kereta kita masuk di FB. Siapa tuang kereta ni? Nak malu pula muka kita ni. Jadi, patut macam mana anak ni nak kayuh ni juga contohnya. Orang nak Jumaat dah tu. Uzur bukan menggugurkan fardu solat Jumaat saja, menggugurkan fardu ain solat Jumaat. Uzur dia panggil. Tunggu sakit. Tunggu sakit ni besar pahala. Orang sakit pula mak ayah kita sudah cerita pahala dah waktunya. Waktu memang kewajipan kita. Itu nak uzur. Antara uzur laginya hujan. Samalah. Hujan. Hujan pagi tu. Daripada malam lagi hujan. Pagi hujan. Maka gugur fardu kifayah solat berjemaah. Cuma kekal sunat lagi-lagi berjemaah. Tiba-tiba bila hujan pagi tu masjid pun tak ada berjemaah. Surau pun senyap. Tak ada berdosa. Sebab apa? Hujan dia panggil uzur yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah. Dan uzur yang menggugurkan fardu ain solat Jumaat. Kan fardu ain solat Jumaat. Tapi orang kita tak tahu. Hujan macam mana pun penuh macam masjid. Kalau tahu, rebeh masjid. Kalau tahu. Ya, hujan menggugurkan fardu ain solat Jumaat. Tapi kekal. Sunat solat Jumaat juga. Kan berlaku banjir di Kelantan tu kan. Di semalam Jumaat atas bumbung kan. Apa itu? Kira tak ada dah fardu ain solat Jumaat. Tapi kekal disunatkan solat berjemaah
disunatkan solat Jumaat. Dia panggil uzur tu. Kalau hujan tak ada keuzuran. Ini kita pakai pandangan fardu kifayah. Maka wajib dia akan berjemaah pada tiap-tiap kampung. Wallahu a'lam. Kemudian di luar tu ada ni pemeriksaan kesihatan percuma, klinik perubatan Wildan. Sampai pukul 12 tengah hari. Percuma ambil darah, cek gula dalam darah, tekanan darah. Mana pemeriksaan kesihatan. Kemudian dia ada makanan percuma untuk jemaah yang menyertai pemeriksaan kesihatan. Faham molek ayat ni? Dia suka pula dah. Faham molek ni? Makanan percuma untuk jemaah yang menyertai pemeriksaan kesihatan. Jangan lalu balik pakai ambil. Kalau tambah menyertai pemeriksaan kesihatan ni. Ada luar tu. Dia sampai pukul 12. Sampai pukul 12. Di situ program kuliah duha dan pemeriksaan kesihatan percuma bersama klinik perubatan Wildan. Ni bukit besar ni lah ni. Kita duduk masjid kita gua ni. Ni ada ni tau. Ada ni. Ada klinik 24 jam tu kan. Dia sampai pukul 12 tu. Boleh belajar. Boleh cek kesihatan. Boleh makan apa cuma pula. Boleh makan cuma pula. Ini kitab Minhajul Abidin. Terjemahan Haji Zakariya Kedah. Terjemahan Haji Zakariya Kedah. Muka surat 46 bagi atas sekali. 46 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kami memohon akan Allah Subhanahu wa taala, janganlah ia ya Allah jadikan barang yang kami ketahui. Mana barang? Daripada ilmu. Jangan jadikan hujah atas kami, kurungan dia, yang merugikan kami pada hari kiamat. Dan kami memohon akan Allah, janganlah ya Allah jadikan barang yang kami ketahui. Apa barang yang kami ketahui? Daripada ilmu. Kau maksud itu. Jangan jadikan hujah atas kami. Ala lil madarrah. Hujah atas kami. Kita nak jadi hujah bagi kami. Hujah atas, hujah yang menekan. Hujah bagi, hujah yang membela kita. Di satu atas, satu bagi. Ala lil madarrah dipanggil. Bagi lam lil manfaah. Atas kami ni apa ni? Arti buat kurungan yang merugikan kami pada hari kiamat. Ini contoh bab saksi atas dunia ni. Dia saksi, kalau saksi mak ayah, ibu bapa diterima saksian atas anak. Ibu bapa tidak diterima saksian bagi anak. Atas anak terima boleh jadi saksi atas. Kalau bagi tak boleh terima. Saksi atas mana apa? Saksi pendakwa. Mak ayah boleh jadi saksi. Anak dia kena tangkap kerana dituduh mencuri. Saksi pendakwa, mak ayah, saksi itu diterima.
Tapi kalau mak ayah jadi saksi pihak pembela, nak bela bahawa anak dia tidak mencuri, saksi mak tidak diterima. Sebab mak ayah ni akan bohong kat mana pun. Ada ni. Kalau dia saksi pendakwa, boleh terima. Pada saksi atas, dia panggil saksi pendakwa. Saksi bagi. Yang kita nak baca dalam wirid semayang tu kan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Faham tak? Laha bagi seseorang, wa 'alaiha atas seseorang. Laha bagi, wa 'alaiha atas. Laha ma kasabat. Balasan kebaikan bagi seorang atas kebaikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan balasan kejahatan atas seorang atas kejahatan yang diusahakannya. Itu beza. Laha wa 'alaiha. Sini Allah ni atas. Saksi atas mana apa ni? Ilmu tu yang akan dakwa kita. Ini yang kita minta. Janganlah ia jadikan barang yang kami ketahui ada ilmu, hujah atas kami. Kenapa ni? Ada ilmu tak beramal. Ada ilmu jadi sombong. Maksud dia gitu. Kita nak ilmu ni jadi hujah bagi kami. Jadi hujah bagi kami. Jangan hujah atas kami. Kena hujah bagi. Jangan hujah atas. Hujah atas ni hujah tadilah yang memudaratkan. Ilmu tapi tidak beramal. Yang terdahulu doa supaya Allah jangan jadikan kita di kalangan mereka yang tak ada bahagian daripada ilmu dan amal. Tak ada bahagian. Kalau berilmu tak ambuh. Doa supaya Allah tak jadikan kita gitu. Ataupun kalau kata ilmu, dengar. Tapi tak minat. Mana apa? Dengar saja tak minat. Di setakat, kalau kata kau, kuliah maghrib. Nak balik, mari pula isyak. Tak larat. Duduk. Tapi tak minat. Fikiran dia melayang-layang. Ada orang gitu. Tak pernah lari. Kitab khotam. Dia ada situ. Tapi dia tak tahu apa bang maja. Sebab kita nampak dia punya, dia tu mana duduk. Dah moga duduk sah depan. Kawan berkenaan masjid. Mana bila duduk sah depan, masuk kuliah dia tak lari dah ke belakang sebab duduk depan. Tapi nampak mana apa ni? Dia tidak ada penumpuan pun. Mana pikiran dia melayang-layang kalau tak lena. Tidak lena dia. Mana bila khotam kitab orang tanya apa yang dia ajar, dia tak tahu pun. Ni. Mana minta doa tu, jangan jadikan kita ni kalangan orang yang dengar yang tak ambil manfaat pun. Tak masuk pun. Ada yang seumpama tu. Dia tutup minda dia. Dah dia orang tua, sombong pula dengan pangkat zaman dulu. Dia pun memang jahil. Bukan nak kata apa ni. Orang sekarang ni adalah penambahan-penambahan ilmu di sekolah. Sekarang lah ada dengan. Sekarang kan ada penambahan-penambahan. Kalau dulu, dulu sungguh, kalau sekolah putih ke sekolah menengah biasa ke, ilmu agama memang sangat-sangat cetek lah. Jadi dia pula dengan jahilnya, dengan sombongnya, masa kerja pula dia sombong, orang bawah dia buat soling gitu je. Dia buat malu gitu je orang bawah. Ada yang seumpama ni. Kemudian tua-tua pergi masjid. Tak masuk ilmu kadang-kadang. Kadang-kadang kalau jumpa di masjid, anak buah lama, nampak je, lari mayang sebelah lain. Tak boleh berjabat tangan. Teringat dulu dia buat kita. Adapun kalau dia dulu boh, pakat besar, tapi dia orang yang merah diri, anak buah dia hormat sangat-sangat ke dia. Hormat sangat-sangat. Sebab apa? Sebab boh dulu tak sombong. Tapi dia tak boleh buat kerja tak betul, dia marah. Tapi dia tak sombong. Dia tak memalukan pekerja dia. Dia marah kerana nak jadi molek je. Hak sombong ni tak. Dia bukan nak marah sangat, dia nak menghina. Mana berlaku? Atas dunia pun orang tak mau dekat tau. Orang tak mau jabat tangan tau. Ada sombong tu. Mana nak pergi masuk sah, tengok orang tu. Dia pun lari duduk sah lain. Tak mau.
Sebab apa? Kalau duduk sebelah, kok ke mana pun, lepas berdoa, kena berjabat tangan. Dia tak ambuh. Jadi gini kadang-kadang gelap. Tuan tak buka hati langsung pada ilmu. Walaupun dia tak lari. Jangan tuan jadikan seumpama tu. Kemudian, jangan tuan jadikan ilmu tu hujah atas kami pula. Oh, dapat ilmu, faham molek, minat sungguh, fokus sungguh. Jangan jadikan ilmu tu hujah atas kami pada hari kiamat. Hujah atas. Ada ilmu tidak beramal, ada ilmu bertambah sombong. Tapi kalau belajar fardu ain, tak ada nak sombong-sombongnya. Malu ke diri je kitanya. Adanya apa? Syukur. Bicara syukur lah. Sebab akabah yang ketujuh dalam kitab Minhaj ni, syukur. Syukur atas nikmat ilmu amal. Dan kami memohon bahawa diberi taufik kepada kita. Taufik. Kita semua. Agar diberi kudrah, kuasa. Untuk kita beramal mengikut pengetahuan yang kita belajar. Dan yang kita ketahui. Imam Ghazali ni. Doa supaya kita semua ni Allah beri taufik. Bagi amal dengan yang pengetahuan yang kita belajar, beramal mengikut yang kita belajar dan yang kita ketahui, dan mendirikan yakni melakukan seperti mana yang disukainya, yang disukai oleh Allah, dan diredainya, diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik kepada belajar satu, taufik kepada beramal. Sebab kita ada dua kewajipan. Satu kewajipan belajar. Satu kewajipan beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita diberi taufik untuk belajar. Kemudian, terkadang tak ada taufik itu untuk beramal. Kita belajar sangat-sangat. Oh, ni maksiat mata. Ni maksiat telinga. Ni maksiat lidah. Tapi, mata tak jaga. Telinga tak jaga. Lidah tak jaga. Mana pun ni. Tak ada taufik kepada amal. Kita belajar sangat-sangat. Faham dah. Riak, ujub, takabur ni pasal mana? Faham reti molek dah fardu ain tasawuf. Tetapi amalnya apa? Bersihkan hati daripada riak, ujub, takabur. Tak dapat nak membersihkan. Kekal juga dengan riak, ujub, takabur. Mana pun ni? Tak ada taufik kepada amal. Akhirnya ilmu tu akan jadi hujah atas dia. Hujah atas lah pula. Tapi kalau Allah beri taufik kepada ilmu, Allah nak beri taufik kepada amal, ilmu tu akan jadi hujah bagi. Hujah bagi. Dia, ilmu ni pun payah dah. Dia sebenarnya ilmu ni, dia ajar sebelum balik. Mudah je ilmu ni. Yang nak kena mujahadah adalah amal. Atau nak kena mujahadah. Mujahadah pada amal. Tapi dah kita ni belajar kemudian. Kena mujahadah pada belajar. Payah. Kemudian pula kena mujahadah pada susunan kita belajar tu. Jangan ikut kehendak kita. Hak mana kita berahi, tak ada kita berahi tak berahi, suka tak suka, minat tak minat. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, tak ada pilihan. Cuma kena susung je. Tauhid yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Cuma dalam kitab Minhaj depan ni nanti, tauhid nombor 1, tak tukar. Nombor 2, nombor 3, ada 3 Imam Ghazali letak, yang kedua tu fiqh, yang ketiga tasawuf. Ada ketika Imam Ghazali letak, yang kedua tu tasawuf, yang tiga tu fiqh. Tauhid yang pertama, tu tak boleh nak tukar. Sebab itu, allazina amanu. Fiqh, tasawuf, fiqh ni seiring. Wa amilus solihat. Tu seiring lah. Jadi fiqh, tasawuf, fiqh. Ditukar dalam kitab Minhaj ni. Tapi tauhid yang pertama tak tukar. Mana nak kena nak dapat taufik pada ilmu ni.
Taufik kepada amal pula. Taufik untuk kita beramal mengikut pengetahuan yang kita belajar dan kita ketahui. Dan mendirikan, yakni melakukan seperti mana yang disukainya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawasa Allah Ta'ala, bahawasa Allah Ta'ala, sebab doa-doa ni berapa doa ni lah, berapa doa yang Mazali doakan. Sebab ni penghujung dah ni, penghujung secara ringkas 7 akabah. Sekarang ni akabah yang ke-7 selesai dah, akabah tu syukri. Ni digi pada doa-doa lah pula ni, doa-doa. Kenapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahawasanya, yakni kerana bahawasa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Arhamur Rahimin. Terjemahan dia, Tuhan yang memberi rahmat dan nikmat, lagi amat pemurah. Terjemah gitu. Arhamur Rahimin dimah dengan Tuhan yang beri rahmat dan nikmat, lagi amat murah. Arhamur Rahimin, Tuhan yang Tuhan yang kesambelah daripada yang kesambelah. Lagi akramul akramin. Lagi akramul akramin. Lepas ra tu tak ada alih tu. Tak, lepas ra tu ada alih tau. Lepas ra tu tak ada alih. Akramul akramin. Jadi akramul akramin. Kalau ada alih. Tak ada alih tu tak ada. Dan Allah tu akramul akramin, yakni yang lemah lembut, lagi pengasih dan penyayang. Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha maha lemah lembut, maha mulia. Dan semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah Ta'ala sejahtera akan dia dan memuliakan akan dia. Dalam tu kan, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrafa wa karrama. 3 tu. Wassallallahu, semoga Allah kurniakan rahmat. Wasyarrafa, dan semoga Allah mensejahterakan. Wa karrama, dan semoga Allah memuliakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dah ni. Ini di penghujung secara kasar akabah, 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi wassallallahu diterjemah dengan semoga Allah kurniakan rahmat. Ini sebut berulang kali kita ni. Kita doa ni Allahumma salli, ya Allah berilah rahmat. Wassallallahu tu bukan doa, tapi maksudnya doa. Wassallallahu dan semoga. Wassallallahu dan semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah sejahterakan akannya akan Nabi SAW dan memuliakan akannya akan Nabi SAW. Maka berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, inilah yani kitab Minhaj yang mengandungi susunan akabah yang telah mengilhamkan akan daku kepadaku oleh Tuhanku pada menyata dan menerang jalan beribadah Minhajul Abidin, jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah kitab Minhaj ni ambil mulai. Dimulai yang pertama ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.